Tengok ni, Popiah Basah Cameron Highland. Kita nak bagi rating dekat Bazar Cameron and review kemudahan parking dia. Aku travel ke Tanah Rata daripada Subang dalam masa 3 jam setengah, and bila sampai aku terus dapat parking. So sebelum aku nak pergi dekat bazar yang aku dah tunjuk tadi tu, aku nak cerita sikit perjalanan aku dekat sini dengan Volkswagen Touareg. Serius, aku bawa kereta ni and aku memandu dengan kereta ni 3 liter V6. Ya Allah, senang je. Tapi sebenarnya aku tak ada buat laju, aku just buat relax je. Air suspension memang membantu gila untuk aku drive naik Cameron. Kau tahu kan Cameron macam mana dia punya lekak-lekuk. So air suspension campur dengan 8-speed automatic transmission, dah bezalah daripada Asia yang aku duduk bawah untuk yang program sebelum ni. Okay dah, jom pergi bazar. Bazar Tanah Rata Cameron ada lokasi yang strategik dengan duduk pada bahagian center Tanah Rata tu sendiri. Aku jalan pun nyaman dengan cuaca dan tak sesak dengan orang. Popiah Basah ni rasa sambal dia yang manis, lepas tu sayur dia segar. Time aku gigit tu kan, kulit dia pun memang cukup lembut. Bazar ni besar, so kau boleh expect lah makanan popular Pahang macam patin tempoyak. Lepas tu makanan popular standard macam sup tulang, nasi campur, even kari lem shank and kuih hijau ni. And bila aku cakap pasal bazar dekat Cameron Highland, bukan satu je bazar lah maksudnya. Next aku bawa korang dekat kawasan seterusnya, iaitu Perincang. Bazarnya yang ni dekatnya dengan di sentrum tu kan. Ni, tapi aku tak jumpa parking. Sekejap aku cek parking dulu. Aku dapat parking ni, tu di sentrum. Ni boleh bomba Cameron Highland. Itu bazar dia. Bazar Perincang even lagi kurang orang and kecil, tapi makanan dia gempar. Ada keripap gergasi kambing. Bila aku gigit rasa dia sebiji macam kambing mamak, masuk dekat dalam casing keripap. Macam tu. Untuk kedua-dua bazar yang ada dekat Cameron dengan harga murah, senang parking and cuaca best, aku bagi 8.5 untuk bazar ni. Aku sambung drive Volkswagen Touareg R-Line dulu. Datang sini guys.